anak lelaki yang kedua boleh ke jadi pusaka kecil? Soalan tuan ni tak jelas. Jadi mungkin ada dua. Satu, nak buat permohonan ataupun nak jadi pentadbir. Kalau nak buat permohonan, siapa-siapa pun boleh. Tak ada masalah. Anak lelaki atau anak perempuan. Sama juga dengan nak mohon jadi pentadbir. Yang penting kalau nak jadi pentadbir kena dapatkan persetujuan lah daripada waris yang lain ni. Sebenarnya dia tak kisah siapa pun boleh. Yang penting syarat nak jadi pentadbir ni pada saya, dia mesti amanah lah. Sebab kalau dia tak amanah, akan timbul macam-macam isu lah. Bila duit dapat, tiba-tiba dia tak nak bagi duit. Ataupun dia sengaja melambat-lambatkan proses. Sebab saya ada satu kes yang sampai 20 tahun jadi pentadbir. Jadi bila tanya apa sebabnya, jadi sampai dah meninggal waris-waris lain tu. Jadi sebab tu saya kata yang pertama syarat nak jadi pentadbir ni dia mesti berumur 18 tahun ke atas dan dia mesti amanah. Itu je. Yang paling penting sekali amanah lah.